Assalamualaikum dan salam sejahtera geng. Selamat datang balik ke podcast kita iaitu The Blue Podcast Malaysia. Dan pada hari ini aku nak membincangkan tentang satu isu politik bola sepak yang aku rasa sangat besar dalam sejarah bola sepak dunia. Gianni Infantino ataupun Presiden FIFA dilaporkan cuba menolak satu cadangan sulit tanpa melalui proses tadbir urus yang betul. Tindakan ini telah mencetuskan kemarahan luar biasa sehingga UEFA dan CONCACAF mengeluarkan dua kenyataan media rasmi yang tersangatlah keras. Dan hari ini aku nak bawa korang tengok dan sebenarnya apa sebenarnya latar belakang isu ini, apa implikasi ngeri cadangan Infantino ini dan tiga sebab utama kenapa diorang menentang habis-habisan projek ini. Jadi let's go. Yang pertama, background ataupun latar belakang isu inilah. FIFA Forward Enterprise. Okey, apakah sebenarnya FIFA Forward Enterprise ini? Jadi apakah sebenarnya yang berlaku? Okey, Gianni Infantino selaku Presiden FIFA telah membentangkan satu kertas cadangan sulit kepada persatuan-persatuan bola sepak konfederasi. Cadangan tersebut adalah untuk menubuhkan satu entiti komersial baru yang dinamakan FIFA Forward Enterprise. Melalui entiti baru ini, FIFA bercadang untuk menjual hak pegangan ataupun kepentingan pemilikan komersial ataupun ownership interest dalam Piala Dunia dan kejohanan-kejohanan FIFA yang lain kepada pelabur swasta ataupun private equity ataupun private investors. Yang paling mengejutkan, Infantino didakwa membentangkan usul ini secara tergesa-gesa dengan menetapkan tarikh akhir kelulusan yang sangatlah singkat, artificially short deadline, tanpa melalui proses semakan, perbincangan ataupun kelulusan daripada badan-badan tadbir urus rasmi FIFA yang sepatutnya. Sekarang ni jom kita tengok apakah implikasi ngeri sekiranya cadangan penswastaan Piala Dunia ini diluluskan. Yang pertama, commercialization yang terlalu melampau dan kehilangan jiwa bola sepak tersebut. Apabila kepentingan komersial Piala Dunia diserahkan kepada syarikat pelabur swasta ataupun private equity, matlamat utama diorang bukan lagi untuk pembangunan sukan, tapi adalah untuk memaksimumkan keuntungan pelaburan ataupun ROI, return of investment mereka. Pihak pelabur swasta selepas ini boleh menentukan format perlawanan, harga tiket yang mengarut dan juga hak penyiaran eksklusif yang sangat mahal. Sehinggalah ke penentuan negara host demi duit semata-mata. Yang kedua, boikot ataupun perpecahan bola sepak dunia. Kenyataan UEFA sangat keras. Diorang sebut secara bertulis, UEFA and its national associations will not participate in FIFA competitions. Ini adalah ugutan boikot yang paling dahsyat. Korang bayangkan dalam saingan Piala Dunia yang akan datang, tanpa penyertaan 55 negara Eropah termasuk Spanyol, Perancis, England, Jerman dan pasukan-pasukan Eropah yang lain lah. Piala Dunia secara automatiknya akan hilang seri dan tak ada nilai lah. Jadi bukanlah sebagai Piala Dunia lagi sebenarnya. Yang ketiga, kehilangan autonomi sukan. Badan induk bola sepak tidak lagi mempunyai kuasa mutlak untuk menguruskan sukan diorang sendiri kerana terpaksa tunduk kepada terunjuk pelabur swasta yang memegang kepentingan kewangan kelab ataupun Piala Dunia ni lah ataupun negara. Berdasarkan kenyataan rasmi CONCACAF dan UEFA, ini adalah tiga sebab utama kenapa usul penswastaan ini ditolak mentah-mentah oleh mereka. Sebab yang pertama, Piala Dunia bukanlah barang dagangan. UEFA menegaskan bahawa Piala Dunia adalah sebuah legasi sukan teragung yang dibina secara kolektif, merentasi generasi pemain, pasukan kebangsaan dan juga jutaan penyokong di setiap benua di dunia ini. Ianya adalah milik komuniti bola sepak global. Oleh itu, ia langsung tidak boleh dilayan sebagai sebuah produk pelaburan komersial dan tiada mana-mana bahagian daripadanya yang boleh diserahkan kepada pelabur swasta. Sebab yang kedua, ketiadaan ketelusan dan juga pelanggaran tadbir urus, lack of due process. CONCACAF secara terbuka mengecam tindakan ketelusan due process dalam usul ini. Infantino didakwa sengaja menggunakan tarikh akhir yang sangatlah singkat dan membelakangkan badan-badan tadbir urus rasmi FIFA yang lain semata-mata nak meluluskan usul ini secara senyap tanpa sebarang semakan ataupun kelulusan rasmi daripada jawatan kuasa tadbir urus yang relevan. Sebab yang ketiga, tiada keperluan kewangan yang logik, no financial justification. Ini hujah yang paling padu daripada CONCACAF. Diorang mempersoalkan sebenarnya kenapa FIFA memerlukan
pelaburan swasta baru semata-mata untuk menaja program FIFA forward diorang. Sedangkan diorang baru saja selesai menganjurkan Piala Dunia 2026 yang dicatatkan sebagai edisi yang paling menguntungkan, most profitable in the history dalam sejarah Piala Dunia lah. FIFA dah sedia ada, dah pun memiliki duit yang banyak gila. Jadi kenapa ada idea bodoh untuk menjual kepentingan pemilikan kepada pelabur luar? Kesimpulannya, geng, tindakan bersatu UEFA dan CONCACAF ini adalah salah satu langkah berani yang sangat penting untuk menyelamatkan bola sepak daripada terus dijahanamkan oleh ketamakan kapitalis korporat. Piala Dunia wajib kekal sebagai milik komuniti sukan, bukannya barang dagangan yang boleh dijual beli di papan bursa saham. Korang pula macam mana? Adakah korang bersetuju dengan tindakan UEFA dan CONCACAF ini yang menolak mentah-mentah penswastaan Piala Dunia ini? Ataupun korang rasa bola sepak memang perlukan duit pelabur swasta? Cuba korang drop komen korang dekat ruangan komen, jadi kita sembang secara matang. Jadi sebelum keluar, jangan lupa tekan butang subscribe, like video ini dan juga share dekat kawan-kawan korang yang suka ataupun follow bola sepak sama ada tempatan ataupun luar negara. Jadi kita jumpa lagi dalam video podcast yang akan datang. This is Zonan, this is the Blue Podcast Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.